Hello peminat Astro Boy. Sorry, baru nak sebut Ninja Boy, tapi nasib baik saya ingat ini Astro Boy. Ya, kenapa saya tiba-tiba nak buat video tentang Astro Boy? Ya, sebab kita ada syarikat TV bernama Astro kan. Dari tertanya, kenapa namanya sama, Astro Boy dengan Astro? Ya, memang sama. Bezanya Astro ni adalah budak robot yang berasal dari Jepun, yang katanya mungkin akan dibeli oleh Astro. Ya, syarikat Astro. Ya, sebab ini anime. Banyak anime yang diadaptasi ke filem Hollywood. Malaysia pun kena adaptasi lah anime. Vietnam pun dah adaptasi, Malaysia dia belum. Astro agak mustahil lah, sebab Astro ni agak kuno. Yang Astro mustahil boleh maju. Ya, apa tak lagi TV Astro tidak maju. Apa punya kaya, mereka tak kaya untuk adaptasi anime. Kaya beli Kamen Rider dengan Super Sentai dengan Ultraman boleh lah. Kaya untuk belilah action anime. Sangat-sangat mustahil. Ya, kalau ada orang akan ketawakan mereka tiba-tiba nak adaptasi anime. Langsung tak menakutkan. Macam mana Venus? Tak takut langsung kan? Yelah, tak menakutkan langsung. Kacang je. Ya, memang mustahil lah untuk Astro kat TV Malaysia ni. Ya, bukan Astro Boy Astro TV. Ya, Astro TV Malaysia agak mustahil boleh adaptasi ni. Ya, lainlah kalau ni dah dari cerita rakyat. Tapi kalau dari cerita rakyat pun mustahil Astro Ceria, Astro Prima, mustahil Astro apatah Astro yang tak terkenal tu. Ya, Astro Boy lebih popular daripada Astro TV Malaysia. Ya, sebab Astro kat Malaysia ni bukan besar mana pun daripada Astro Boy. Ya, mereka kalau nak popular pun mesti akan dibayangi juga syarikat Malaysia. Ya, mereka sukses pun sebab guna nama anime. Ya, lainlah kalau mereka adaptasi ni, baru boleh buktikan yang mereka bukan popular sebab guna nama tu. Ya, agak mustahil kalau Astro adaptasi anime ni. Agak sangat-sangat mustahil. Ya, agak mustahil lah. Mereka nak buat adaptasi komik pun komik tempatan je. Ya, kalau syarikat TV Astro Malaysia ni nak adaptasi ni, lebih baik mereka beli je daripada komik tempatan Malaysia. Walaupun tak ada komik tempatan Malaysia yang popular. Ya, hanya popular kat Malaysia. Kalau mereka adaptasi manga anime, confirm mungkin mereka akan dianggap hebat. Ya, Malaysia dari negara maju tahun ni agak mustahil lah. Ya, kenapa saya kata begitu? Ya, sebab saya dah tengok dah kemajuan Malaysia. Tak ada apa-apa yang bagus. Okey lah, sebab pasal tu anda boleh tengok sendirilah bahagian-bahagian lain. Apa yang popularnya dengan Malaysia, anda boleh cari sendirilah. Apa yang bagusnya dengan Malaysia ni. Ya, apa yang bagusnya dengan Astro ni. Ya, apa yang boleh buatkan Malaysia maju selain sungai dengan alam semula jadi? Tak ada apa. Lainlah kalau Malaysia dah anti-robot, anti-AI. Ya, dah buktikan yang manusia ni terlalu bergantung kepada AI. Dah buktikan yang manusia ni tidak suka ke AI. Dah buktikan orang kerajaan tu malas yang kena dibuang, yang digantikan dengan orang yang kerajaan baru. Pakatan Harapan, Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat, Pakatan Nasional dah tak boleh pakai dah. Sebab mereka tu orang lama, macam Astro Boy dengan Astro ni. Semuanya orang lama yang mustahil boleh dikejar kemajuan. Ya, kenapa saya kata orang lama tak boleh kejar kemajuan? Ya, sebab mereka dah terlalu tua. Kena ganti dengan orang muda yang kuat. Ya, Astro First. Ya, mereka semua pekerja dah tua. Lainlah kalau pekerja-pekerja tu muda-muda lagi. Ya, ada pun mereka ambil pekerja yang nak buat seni saja. Ya, akhirnya gagal juga. Ya, baru nak buat live action keluar main, mustahil lah mereka boleh adaptasi Astro Boy ni. Dah tu Astro Boy ni sangat popular di seluruh dunia. Ya, mustahil mereka boleh adaptasi. Ya, walaupun saya harap mereka adaptasi Doraemon dahulu. Kenapa saya harap mereka adaptasi Doraemon? Ya, sebab Doraemon lebih popular juga daripada Astro Boy. Ya, Lainlah mereka boleh adaptasi dua benda, Doraemon dengan Astro Boy.
dengan Shin-chan. Ya, itu yang saya harapkan. Saya harap sangat Doraemon tamat. Jadi itulah yang saya harapkan kalau mereka adaptasi ni. Oh ya, sebut pasal Doraemon, Astro Boy ni tidak mirip sekali dengan Iron Man. Ya, kenapa saya kata begitu? Ya, dia pun iktiraf Israel. Jadi kenapa mereka tak adaptasi? Ya, itu sebab risiko lah. Okey, mana ada berisiko dia. Pelukis manga tak ada yang beritahu mereka sokong politik. Pelukis manga tak selalunya sokong ahli politik. Ya, betul. Yang mereka juga tak sokong kekerasan. Ya, jadi mereka yang tidak menyokong kekerasan memang selalu letakkan bahagian-bahagian kekerasan. Ada yang kata di ESO ni menyokong Palestin. Tengok warna tali pinggang hijau, spender dia hitam, kasut dia merah, kulit dia putih. Dah lah penyokong Palestin pelukis manga ni. Itu yang mereka kata. Ya, saya tak buat teori Memang warna dia macam warna bendera Palestin. Tapi nak kata ni besi budak-budak, harus dibuat lebih buat live action yang hilangkan kesan-kesan tu. Ya, sebab tu saya berharap ni ada live action yang hilangkan kesan-kesan macam terlalu barat-barat tu, yang letak kesan warna Palestin je lah. Ya, tapi dah live action anime, ya, mereka hilangkan kesan Palestin, yang letak kesan Israel. Ya, itu bergantung pada studionya. Sebab itulah saya berharap anime diadaptasi ke Malaysia yang hilangkan kesan-kesan Israel. Ya, bahagian mana itu saya tak nak cerita lah. Anda tengoklah sendiri. Agak malas lah saya nak cerita bahagian apatah studio yang menyokong, studio sokong Israel tu. Kalau nak cakap agak malas jugalah. Mulanya saya nak buat video tentang video tentang filem boba Malaysia. Tapi ya, saya tak berminat dah nak buat video tu. Maklumlah. Pasal apa? Aku tidak ingat kita pernah berteman. Ya, sampai gitulah. So, mungkin takkan popular sampai ke mana pun. Buat cerita, ya, kalau buat cerita mesti ambil orang yang imajinasi. Ya, sampai penonton ESO ceria, penonton ESO first, penonton yang nak tengok Power Gum saja. Ya, cerita yang laku cuba daripada Jepun, yang Hollywood saja ke Malaysia. Ya, nak tiru Hollywood tapi guna imajinasi. Memang tak laku dah ESO sama sekarang ni. Sebab tu mereka cuba buat live action Clone Man. Ya, sebab orang masih ingat Clone Man yang mereka cuba nak adaptasi tu. Ya, agak mustahil lah ESO first ni boleh maju. Ya, kenapa saya kata gitu? Sebab mereka perfikiran orang tua. Ya, macam kita tahu orang tua mustahil boleh majukan zaman moden. Itulah sebab Barisan Nasional kalah. Sebab semula orang tua yang, ya, masa Perang Dunia Kedua lah. Agak mustahil nak dapat undian daripada orang muda sekarang ni. Ya, orang muda ke orang tua ke, mana suka dah cerita lama ditayangkan. Mereka lebih suka cerita lama dilupakan saja. Contohnya macam cerita P.Ramlee. Cerita P.Ramlee tak elok untuk zaman moden ni. Ada unsur-unsur Kristian, ada unsur-unsur Barat. Ya, lucunya Salomah tidak memakai tudung. Seharusnya berlupakan saja. Okey, itu saja. Bye.